Honda Odyssey ni sekali pandang memang nampak megah. Dia punya padu, aku nak test drive dulu, korang stay tune, tengok video ni sampai habis. Kita review enjin dia sikit. Macam mana, Dik? Okey tak? Tengok bang, dia pegang mana bang? Laju ke tak laju? Laju. Laju. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ni saya nak review sebuah MPV mewah iaitu Honda Odyssey. Okey, so bukan satu, bukan lima tapi lebih 10 orang minta kami buat full review untuk Odyssey. So yang ini kita buat full review luar, dalam dan test drive. Saya akan buat review hari ni. Dan harga untuk Honda Odyssey ni kita bagi RM10,000 diskaun. Dah banyak dah tu. Harga asal RM49,900, tolak RM10,000 diskaun, dah jatuh harganya RM39,900. Dengan harga ni, abang tak payah tambah apa-apa. Tukar nama saya bagi percuma, Puspakom pun saya bagi percuma. Bayar RM39,900, dah boleh bawa ke luar kereta ni, dah siap tukar nama. So sekarang abang boleh tengok ya. Tahun kereta yang ini tahun 2009, register 2011. Dia masuk Malaysia pada tahun 2011. Kereta ni memang made in Japan. Dia import dari Jepun. So abang boleh tengok walaupun tahun dah lama, tapi condition kereta ni masih cantik macam baru lagi. Bang, ini barang Jepun bang. Abang jangan risau, walaupun tahun lama tapi barang dia memang tahan lasak, kualiti kereta ni macam baru lagi. Itu saya cakap. Harga masa baru abang nak tahu RM200,000 lebih bang. Punya mahal. Yang ini bukan bawah 100k bang masa baru. Harga kereta ni RM200,000 lebih. Siapa yang pakai Odyssey ni bukan orang biasa-biasa bang. Selalunya betul-betul orang kaya. Dulu yang mana tak minat Wildfire, tak minat Alphard, memang diorang akan beli Odyssey. Sekarang saya nak jual RM39,900, dah cukup murah. Yang ini spek 2.4 liter iVTEC. Okey, so yang ini automatic. So abang boleh tengok ya, model facelift. Ini model facelift. Kalau model facelift abang tengok lampu dia tajam. Kalau 2008 dia model lain. 2009 ke atas semua dah model macam ini, model facelift. So abang tengok yang ini RB3. So dia punya grill pun, chrome pun masih original. Abang tengok masih kilat bang. Kilat lagi bang. Abang tengok ni. Semua cantik. Dia punya grill tengah ni pun cat original. Cat kereta ni pun masih cantik lagi bang Abang tak payah nak cat kereta ni, tak payah. Okey, so bahagian depan bagi saya 9/10. Lampu cantik, bumper cantik, grill cantik. Abang kena ingat bang, kalau cat dia buruk, kita boleh cat. Tapi benda chrome ni kalau pecah ke, warna dah pudar ke, kita nak cari ni susah, mahal. So benda ni masih elok lagi, kemas lagi. So depan pun ada kamera. Odyssey ni bang, ini spek bukan spek yang kosong bang. Okey, dia spek yang tinggi juga. Kamera depan ada, belakang ada, tepi kiri ada, tepi kanan pun ada. Original lah. Bukan kita pasang yang aftermarket, yang memang original, siap ada kamera full. Okey, so abang boleh tengok body memang cantik, kemas. Bahagian depan kita dah settle. Sekarang kita tengok sport rim. Rim saiz besar. Okey, apa yang jackpot? Tayar bunga dia tebal dalam 99%. So tayar pun abang tak payah tukar bang. Kereta ni dah cantik, dah kemas bang. Abang beli macam ni saja pakai. Tak perlu nak repair, nak tukar sporing besar-besar. Tak payah bang. Ini dah cantik. So yang ini dia tak ada skirting bang. Kalau yang dah pakai skirting, ingat dah Odyssey ni depan dah lah dia panjang. Okey, muka depan dah lah rendah. Kalau pakai skirting memang cantik bang. Tapi kalau abang masuk hotel punya parking, confirm kena punya. Yang ini tak ada skirting, so dia nampak original, masih elok lagi. So abang nak masuk parking-parking dekat area hotel pun tak ada masalah. So abang tengok dia punya door handle yang colour chrome pun masih elok lagi bang. Semua elok lagi. So tayar belakang pun masih elok. So lampu kereta ni tak ada pecah, tak ada pudar, tak ada masuk air. Itu paling penting. So abang boleh tengok
Ini semua barang ori bang, memang ori. Made in Japan lagi. So abang tengok, stiker Jepun ni pun ada lagi. Yang ini cermin hitam. Sini cermin hitam, sini pun cermin hitam. Biasalah abang ni kereta datang dari Jepun, belakang semua cermin hitam original. So abang jangan risau, sekarang Puspakom dah approve, JPJ pun tak kacau. Dulu kalau abang nak tukar nama kereta, kena sewa cermin. Sekarang tak payah. Pakai je macam ni bang. Okay. So yang ini walaupun cermin hitam, yang ini ada UV bang. UV. Okay. So bahagian belakang memang kemas. Kalau nak komplain dekat bahagian belakang, bagi saya tak ada bang. Ini bang, abang kena ingat dah. Yang mana mencari MPV selalunya macam Estima, Wildfire, Alphard ni dia dah kira macam van bang. Dia macam tinggi sangat. So ada yang tak minat, ada yang minat. Kalau yang minat boleh beli Wildfire, Alphard. Tapi kalau Odyssey ni dia jenis macam kereta tapi boleh duduk 7 seater ataupun 8 orang boleh duduk. Kena ambil Odyssey saja bang. Kalau abang ambil Honda Stream kecil, Toyota Wish kecil. Kalau BRV memang kena lompat-lompat dalam tu. Kalau Toyota Fortuner pun memang lompat. Odyssey saja bang. Yang memang selesa sangat. So abang tengok, cat cantik. Bumbung ni pun tak ada karat. Semua tip-top lagi bang. Semua tip-top. Abang tengok tayang pump 4 buku tebal bang. Tebal bang, memang tebal. Tebal tu tebal sangat. So sekarang luaran bagi saya 9/10. Bukan depan saja, tepi belakang semua. Condition bagi saya luaran sangat cantik. Ini baru luaran. Sekarang kita tengok dalaman. Dalaman cantik ke tak? Abang tengok sendiri bang. Jom. Sekarang kita tengok bahagian dalaman Honda Odyssey. So abang tengok bahagian dalaman Honda Odyssey ni cukup cantik, cukup mewah, cukup style, cukup moden. Memang nampak gempak, nak komplain memang tak ada. So, abang tengok dia punya interior memang tip top. Door trim kereta ni pun masih cantik. Okey, semua okey. Power window seal semua ada kat sini. So, seat fabric. Yang ini seat fabric. So, abang tengok carpet original bang. Ni tengok cantik bang Okey. Semua cantik, kapet original masih cantik. Okey, kat sini semua bersih, memang tip top. So sekarang kita duduk. Abang tengok kat sini pun kapet semua bersih, semua cantik. Ingat bang, nak beli kereta ni kita kena tengok semua bang. Walaupun abang rasa 39,900, ada yang rasa murah, ada yang rasa mahal. Tapi ingat dah, nak beli kereta walaupun 10,000 ke 5,000 abang beli kereta, abang keluarkan duit. Tu sangat banyak dah tu. So kita check lah bang. Bila kapet dia cantik macam ni bang, kapet dia bersih macam ni, okey. Abang tengok door trim dia, kemas. Okey. Dashboard bersih. Ni semua kita tak cuci bang, memang original. Okey, dekat sini tak ada calah. Bersih. Dekat sini pun bersih. Dekat sini pun tak ada pecah. Maknanya owner kereta ni betul-betul dijaga bang. Kalau ada anak pun saya rasa anak-anak semua memang baik-baik. Tak ada conteng-conteng semua. Selalunya kalau ada anak kecil-kecil bang, confirm dekat sini semua dah kena conteng lah, kena pecah kat sini lah, seat tumpah susu lah, macam-macam. Yang ini bang, seat dia saya tak lap lagi bang memang abang nampak warna dia macam kotor kan sebenarnya kan? Sebenarnya bukan kotor bang. Design dia macam tu bang. Design dia fabric macam tu. Yang ini memang kalau abang tumpah air pun boleh lap, boleh hilang. Sekejap je boleh hilang. Okay? So, kita tengok bahagian dashboard. So, sekarang sebelum tu saya start kereta ni. Kejap bang, kita masuk kunci, kita start dulu. So, kunci semua ada, 2 spare semua ada. Okay, abang tengok. Dah hidup dah start dah. Okey, bahagian tengah skrin ni selalunya bang Honda Odyssey punya skrin ni dah tahun dah lama kan, selalunya benda-benda ni semua dah pudar, dah rosak, tak function. Tapi yang ini alhamdulillah skrin dia masih cantik bang, memang terang. Okey, kamera kereta ni pun kamera depan, kamera tepi semua ada bang. Kejap bang saya cari dia punya mana view kamera ni. Kita cari. Okey, saya tekan ni. Kat sini ada dia original bang abang tengok. Ni kamera depan. Ni kamera belakang. Ni kamera tepi. Okay, kita abang tengok. Kita potong steering. Okay. So, kita boleh nampak. Ni semua ori bang. Dia akan tunjuk distance semua. Semua tunjuk. Okay.
So yang ini kamera belah kanan. Belah kanan pun semua ada. Okey. So belah kiri ada, belah kanan ada. So benda ni abang tengok semua auto bang. Bila kita pusingkan steering ni, dia akan tunjuklah nak parking. Sebab kereta ni bang, depan pun panjang, belakang pun panjang. Kita dulu macam tengah-tengah. So nak parking selalunya kalau orang perempuan takut rasa kereta ni kat depan tu jauh sangat, tak ada masalah. Beli Odyssey memang selesa. Dia akan tunjuk depan tu boleh pergi sampai berapa, belakang pergi sampai berapa, semua boleh. So itu adalah kelebihan dekat Odyssey ni. Nombor 1. Nombor 2, beli second hand bang, abang janganlah cari yang murah-murah sangat. Dulu saya pun jual murah juga bang. Tapi sekarang bila orang dah kenal AR Speedduel ni bang, kita pun cari barang yang berkualiti bang. Sebab orang nak yang barang berkualiti. Kalau abang nak murah sangat pun saya ada. Bukan tak ada bang. Abang call saja bang. Saya nak kereta Odyssey murah. Condition saya tak kisah. Barai pun dapat saya ada bang. Memang ada. Kadang-kadang saya pun hantar kat Yuska lain. Datang bang, dapat Odyssey yang harga murah-murah. Bawah 30 pun dapat. Tapi condition abang janganlah tanya. Abang tengok condition yang ni. Bila saya start, tak gegah. Maknanya mounting engine cantik. Mounting gearbox, bila kita masuk gear D ke gear R ke abang tengok. Tak ada gegah semua. So maknanya mounting engine, mounting gearbox memang dah tukar. Steering rack kereta ni baru. Absorber baru. Jadi saya test drive, abang dengar lah bunyi kereta ni. Okay. So yang ini semua abang tengok ni sound system semua, DVD boleh masuk, apa benda Bluetooth boleh masuk. Ini ada Bluetooth bang bukan semua Odyssey ada Bluetooth, yang ni ada Bluetooth. So yang ni kalau abang nak beli Odyssey ada kelemahan satu lah. Abang kena tahu bahasa-bahasa Jepun. Ni bukan bahasa Cina bahasa Jepun. Sekarang boleh lah abang translate, boleh bahasa ni boleh tahu. Kat sana pun ada. Kalau abang tak minat, boleh tukar Android player. Tapi Android player sayang lah bang. Pakai ni je bang. Pakai ni je. Ni cantik. Okay. So steering kita tengok. Steering dia, saya pegang pun memang selesa bang. Memang sedap sangat. Bila kita drive, rasa dia padu lah bang. Okay. Kelebihan yang ketiga, seat kereta ni. Okay. Ini seat fabric. Ada yang minat leather. Tapi bang, kalau dah second hand bang, leather ni bang dah pecah-pecah bang. Confirm dah pecah-pecah. Yang ini sebab fabric, seat dia masih cantik. So, kelebihan ni juga, kalau abang beli, abang duduk dalam 3 jam ke 4 jam ke dalam kereta, tak panas bang. Sebab seat dia fabric, tak panas. So abang tengok armrest kat sini. Ni semua masih cantik lagi. Kalau abang tak nak, kalau abang ada anak kecil, kita boleh lipat, boleh jalan. Anak ni yang boleh jalan. Itulah kelebihan bang dekat Odyssey ni. Okay. So abang tengok, boleh jalan. So aircon belakang pun semua ada. Belakang pun ada, yang last kali pun ada. Bang, kalau abang beli MPV lain, bukan semua ada bang. Kalau Honda Stream ke, Toyota Wish ke, tak ada aircon sampai belakang. Kalau ikut tahun yang sama. Yang ini, aircon sampai belakang. So, untuk Odyssey ni, kompresor, kondenser, coil dengan sistem aircon, kita dah repair. So, asal-asal masuk aircon ni tak berapa sejuk, kita dah tukar. Ingat bang, kalau abang repair aircon, kalau kompresor abang rasa rosak abang tukar, kondenser pun tukar sekali bang. Bila abang tukar kompresor, kejap lagi kondenser akan rosak. So baik abang tukar semua satu kali. Tak mahal mana pun bang. Ni 2000 lebih, kita dah tukar siap. Okey, bahagian aircon pun kelebihan yang keempat kita dah tukar. So yang kelima kelebihan, condition dia bersih cantik macam ni. Abang nak cari dekat second hand memang tak dapat. Tengok bang, bawah bumbung ni tak ada kotor bang, bersih bang, tak ada bocor bang. Kalau ada air masuk kat sini ke, kat sana ke, kat belakang ke, semua akan nampak. So yang ini alhamdulillah abang tengok, semua saya tunjuk. Bang, abang tengok video saya ni, kalau abang datang kedai pun bang, abang datang kedai tengok Odyssey pun, abang tengok macam ni start-start je bang. Tapi dalam video ni semua saya tunjuk bang Dekat sini abang tengok, dekat sini semua tulisan Jepun lagi bang. Okey, lampu ni semua masih function, semua elok bang. Okey. Semua tak ada masalah. Okay. So dashboard cantik. Sound system, speaker semua tak ada koyak. Okay. Sound system puas hati. Bass pun semua puas hati. Okay. So yang ini ada ekosistem. Minyak memang jimat. Kalau abang bawa 120 ke bawah, memang jimat. Kalau lebih 120, power dia memang power sangat. Tapi minyak memang kuat. Kalau lebih 120. Sekarang abang nak jimat ke tak nak? So yang ini bagi saya memang cantik sangat bang. Memang cantik sangat. Okay. So kita tengok seat bahagian belakang.
Selalunya, oh anjing baik. Berlalu. Okey. Jap. Tengah buat video. Jagi. Okey. So sekarang selalunya MPV, kebanyakan MPV bang, dia macam buka macam pintu kat sini bang. Okey, dia macam Wildfire ke, Alphard ke, Estima ke, semua ke depan. Yang ini macam kereta bang. Sebab tu ramai yang minat. Dia punya pintu bang buka luas bang. Buka luas, so macam orang tua ke, macam yang mana nak naik ni senang sebab dia rendah. Dia rendah, terus masuk, dan seat dia pun straight. Memang straight. Memang straight. So seat kereta ni saya cakap bang, bukan kotor, bukan teruk. Seat dia cantik. Abang tengok ni dia macam bila bawa macam ni, dia jadi putih sikit. Dia macam tu, dia fabric. Okay. So duduk belakang memang luas. Luas pun ada. Yang penting aircon belakang pun ada. Okay, view dashboard cantik. Memang mewah. So itu dah puas hati dah. Okay, yang bahagian belakang sekali ni, kita tengok. Ruang dia, seat kalau lipat dia macam ni bang. Kalau lipat, dia boleh masuk barang. Abang nampak tak? Sekarang saya bawa langsir bang. Abang nampak ni? Saya bawa langsir. Kereta ni saya pakai bang. Kalau ada masalah saya pun tak pakai bang. So yang ini saya bawa langsir. Jadi kita skip. Okay, yang ini bahagian belakang. Abang boleh tengok ruang audisi ni, dalaman dia sangat luas. Belakang ni boleh masuk dalam 3 beg. Bukan itu saja, abang tengok boleh buka bang. Kat sini pun boleh letak barang. Nak letak duit 230 juta pun boleh masuk dekat bahagian sini. Sini abang kena lipat, boleh masuk duit banyak-banyak pun tak ada masalah. Tak cukup juga, abang tengok kat sini pun. Kat sini nak letak barang-barang kemas ke, emas ke, apa-apa pun boleh. Okey, ruang dia sangat cantik walaupun tahun lama. Tapi masih cantik, tak pecah. So dekat sini nak letak air pun boleh, semua boleh. Nak letak tangan pun boleh, letak barang pun boleh bang. So kalau abang rasa ruang dia agak sempit, rasa tak cukup, seat ni boleh lipat. Okey. So dia macam ni, abang tengok ni, dia dah tunjuk tu. Dia cakap bahasa Jepun dia. Dia cakap suruh lipat, lepas tu angkat ni, buat macam ni, lepas ni macam ni. Dia jadi macam ni. So benda ni, abang nampak ni, ruang ni, benda ni angkat. So seat ni boleh masuk dalam lagi. So ruang dia sangat luas. Abang tengok ni. Tengok bang. Dia macam ni. So sekarang abang kena ingat bang, kalau abang nak beli Hyundai Grand Starex, diesel bang, diesel mahal. Abang belilah macam ni MPV yang petrol, yang Honda Odyssey. Boleh beli, boleh pakai, dalaman dia sangat luas. Sangat-sangat luas. Yang paling penting ada aircon. Okay, so itu sahaja. Sekarang jom kita test drive. Okay bang, sekarang kita nak test drive Honda Odyssey ni. Jom sama-sama kita test bang hari ni. So tengok condition dia okey ke tak. Jom. So sekarang kita masuk gear D. Abang tengok tak ada jacking. Kalau gearbox dia rosak, dia akan jadi macam anjuk sikit lah. So yang ni semua tak ada. Jom kita test drive bang. Bismillah. Okay, kita try bawa slow dulu bang. Okay, so bila abang bawa slow, abang kena tengok cara tukar gear 1 ke 2, 2 ke 3. Memang tak ada rasa bang di sini. Okay, senyap bang Honda Odyssey ni bang, kalau orang tanya kan, angin luar ke ataupun bunyi luar, kalau kita compare dengan MPV mewah macam Wildfire ke Alphard ke, Odyssey ni lagi senyap. Sebab dia bentuk dia macam tu kan, so angin dia memang tak masuk dalam. Bunyi dia pun kurang kalau kita compare dengan MPV mewah lain. Okay bang, kita try bawa dulu. Bang tengok. Okay bang, saya bawa kereta memang elok, tak ada masalah. So bunyi bearing tayar ke, bunyi bearing apa-apa pun tak ada. Okay, so sekarang kita kat sini. Kita try pusing sekejap. Abang tengok, steering rack tak ada bunyi bang. So pas. So saya dah potong habis. Kita tengok dia balas balik tak sendiri.
So masih function elok. So steering memang tak ada bunyi bang. Sikit macam bunyi tak-tak ke gedek-gedek ke memang tak ada. Tapi dia punya suspension memang soft bang Dia memang lembut sangat. Tapi sangat power bang, memang power. Okay bang, aircon memang sejuk. Okay, so saya boleh bagi bang suspension kereta ni bawah-bawah macam bunyi arm ke absorber ke, memang satu barang pun tak ada bunyi. Semua okey lagi. Bagi saya memang 10/10 lah tu. Kalau ada memang saya cakap terus terang abang. Bukan saya nak cakap abang boleh dengar lah bang. Dalam video ni abang boleh dengar. Kalau abang tak percaya juga, abang datang kedai, abang test drive. Kalau abang rasa ada bunyi sikit, dedak-dedak sikit ke, ataupun dum-dum-dum sikit ke, saya diskon lagi. Kalau tak ada bunyi, harga ni lah bang, 39,900. Okay bang, abang tanya saya, berbaloi ke, untung ke beli Odyssey ni 39,900? Bang, dengan harga yang sama, saya ada Honda BRV, saya ada Arus, ada Toyota Wish, ada Honda Stream, Estima pun saya ada. Tapi CC 3.5 liter, Estima pun saya ada, Alphard pun saya ada. Tapi kalau abang tanya saya, mana lagi condition cantik? BRV condition cantik lah. Tapi yang Odyssey ni condition cantik plus performance memang padu. Kalau abang compare dengan BRV berat sangat bang. Memang berat sangat. Itu bukan MPV mewah ya. Itu bukan MPV mewah, bukan SUV mewah. Itu biasa-biasa jimat punya. Yang ini 2.4 liter, mestilah ada power bang. So dia punya soft dia memang lembut sangat. Sangat-sangat lembut. Steering dia memang lembut. Okay, kita dah test drive. Sekarang kita try bawa laju bang. Kita try bawa laju. Jadi kita tengok laju dia pergi macam mana. Dia punya laju dia pergi ke tak pergi ke. Jom kita test. Okay bang. Sekejap bang. Kita tengok. Okay, saya tekan bang. Okay, bila saya tekan, VTEC dah buka bang. Abang boleh dengar bunyi VTEC kau. Laju sangat dah bang. Abang jangan ingat tau, MPV ni tak ada VTEC Ni ada VTEC Tapi dia akan dengar bunyi terlalu kuat macam Civic So sistem brake memang puas hati. Kita try lagi bang Okay, abang tengok jalan ni tak straight bang, dia corner-corner. Tapi kereta ni bila kita bawa laju, dia tak ada buang bang Memang tak ada buang. Walaupun dia 7-seater MPV. Okay bang, saya tak break lagi bang. Saya tak break lagi Okay, saya break sekarang bang. Okay, sistem brake memang puas hati. ABS masih function. Kita dah test. Macam mana adik? Okay tak? Tengok bang, dia pegang mana bang? Laju ke tak laju? Laju. Okay. Cuma dia tak nampak lah bang. Duduk dalam dia tak rasa sangat. Tapi bila abang tengok luas, sangat laju berdesuk. Ni power bang. Memang power sangat. So sekarang harga saya dah cerita 39,900. Condition saya bagi tahu terus terang 9/10. Kalau abang nak murah saya ada, tapi janganlah tanya condition bang. Yang ini condition cantik, harga pun cantik, kereta pun cantik, semua cantik. Bang, daripada abang nak beli BRV ataupun Arus ke, bukan saya nak condemnkan abang datang try ni bang. Dekat kedai saya ada BRV, ada Arus, ada Honda Stream, ada Wish, ada lagi MPV lain. Lepas abang test ni.
Lepas abang test semua ni, abang beli test ni je, abang terus beli punya bang. Jujur saya cakap, yang ini barang perfect bang. Memang perfect sangat bang. Perfect sangat. Okay. So, itu sahaja saya nak review. So, kalau abang nak datang kedai, beli. Harga 39,900. Siapa yang tengok video ni, abang screenshot, saya akan tulis siap tukar nama, siap Puspakom. Kalau tak ada video, tukar nama Puspakom, kita akan charge. Ingat, yang mana nak dapatkan free tukar nama free Puspakom, kena subscribe channel kami, kena like, kena komen. Itu saja syarat dia. Tak ada syarat pelik-pelik pun. Okay, so ini review jujur dari saya, Rahim. Sahabat jangan ingat, kita menyaga nak lama. Barang saya barang elok, barang cantik, barang berkualiti. Jangan risau, kereta ni abang beli bukan 10 tahun, 20 tahun pun lagi boleh pakai, InsyaAllah. Okey bang, saya dah habis test drive. Abang boleh tengok enjin dia. Okey, ini semua enjin original. So memang masih cantik, masih berkilat lagi bang. Okey, so kita tengok yang benda pertama sekali dekat bahagian enjin. Okey, sahabat tengok ni. Kalaulah kereta ni dah leaking, ni bang, sini bang, sini bang, sini bang. Nampak ni mesti minyak akan tumpah. Yang ini kita dah test drive bang, dah test drive. So dalam video ni memang abang akan dapat detail yang betul-betul lah. Tak ada sorok-sorok, tak ada tutup-tutup. So enjin pun dah bersih. Okey, so kat sini saya nak buka susah, panas sangat. Okey, sebab enjin dia masih panas lagi. So minyak hitam masih cantik, masih elok lagi. So coolant dia abang tengok So masih elok lagi bang. Okey, bateri dia memang baru, bateri memang elok lagi. So owner tukar baru lagi. So dekat tepi ni abang nampak ni macam bulat-bulat ni bukan macam baru tau, macam lama kan. Ni original, chassis original, tak ada accident. Dekat sini abang nampak tak? Sama tak? Sama kan? Maknanya tak ada accident. Okey, bonnet ni pun tulisan Jepun lagi. Ini pun tak ada accident. Abang tengok kat sini. Dia punya ni kan. Dia kena sama je. Dia tak boleh lain-lain. Semua ni tak ada accident. Nampak ni. Okey. So kalau abang rasa beli second hand, abang was-was, abang datang ke AR Speedwell. Senang je abang cakap. Abang cakap macam ni je. Bang, saya nak beli kereta, bukan ODC lah. Kereta-kereta lain pun tak apa. Abang datang kedai, abang cakap, saya tak pandai tengok kereta. Abang bagi tahu bang, ada accident ke, tak ada accident ke, ada masalah ke, cuba tunjuk. So staff kita akan tunjuk lah bang. Kalau tak boleh abang call saya akan tengok secara personal lah. Okey. So yang ini gearbox, mana gearbox? Gearbox nampak ni, gearbox ni. Inilah gearbox bang, tempat dia. Tak ada leaking bang, tak ada berkilat-kilat, semua tak ada bang. Nampak ni? Semua biasa je. Habuk-habuk saja. So kereta ni memang pas. Condition 9/10. Okey. Sebelum abang pakai, saya pakai dulu, saya try dulu. Kereta elok, baru kita recommend bang. Abang jangan ingat, yang ini kita bukan nak buat review Kita bawa, kita test ke rumah dulu 2-3 hari, baru kita akan review. So alhamdulillah, barang elok, boleh beli. Bye-bye.